Hai. Hai. Tuan, ambil masak sikit Boleh. Okey. Tuan, hari ni restoran kami ada buat promosi. Okey. Makanan taste, tengok macam mana, sedap ke tak sedap. Tuan nak? Free ke? Free. Free boleh. Boleh. Nah. Tuan, baju macam kotor kat sini tuan. Betul ke? Tak apa. Kawan saya boleh cuci. Buka saya. Buka sekarang? Boleh. Okey. Mas, saya hantar kat kawan saya. Boleh cuci. Free juga? Free. Okey. Pengasat ni? Ni apa ni? Ini barang kedai. Pasal Sagi mau hantar barang kan? Tak apa. Hari ni kita bagi you free makan. Okey? Jom pergi makan. Boleh. Free tak apa. Ini you punya makanan Ini you punya air Terima kasih. Pagi tadi ada makan ke bro? Tak makan lagi. Ni baru nak makan. Tak apa. Makan dulu Bro, tak halal punya barang you makan Tak makan. Yang Malay makan yang halal. Okey, sorry. Ini halalnya, jangan takut. Itu minggu berapa hari? 7 hari. You ingat lagi ke kita jumpa mana? Ingat apa, siapa tak ingat. Tu depan sana, kaki 5 sana. Bro, you punya mata macam ada something wrong Betul You lap. Mata you. Sebelah sana tengok. Okey. Okay. Ini saya punya bos. Bos, you kenal dia ke? Tak kenal. Encik Nabil? Ya. Ini saya punya bos. Bos, ini Nabil bos. Okay. Kami nak tolong you review sign ini, tengok kertas sedap. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. So, bagus. Kita. Tanggal gambar, kita akan tanggal gambar bagi bukti. You punya code sudah siap? Thank you tolong pakai tengok. You pakai tengok. Cepat siap. Kenapa air bara? Beginilah kisah insurance agent kami yang telah jumpa seorang daripada kaki 5 telah dijemput untuk memberi makanan. Pemuda itu sangat kebuluran. Saya tanya dia berapa hari tak makan. Dia cakap 7 hari tak makan. Kesiannya. Tak. 7 hari? Depan sana, kaki 5 sana. Saya nampak dia muda dan berkebolehan. Oleh itu kami beri peluang untuk dia. Disebabkan kebuluran lapar, kami beri makanan. Disebabkan ingin kerja, kami bagi kerja. Ketua saya tengok dia banyak kesian. Terima kasih kepada ketua saya turut telah menyertai dan telah menolong pemuda ini. Pemuda itu sampai menangis terharu dengan perbuatan kami yang mulia ini. Dia telah membuat keputusan untuk berjabat tangan dan bekerja dengan kami dan kerja untuk berjaya. Ini pemuda ini sudah berjaya dan beginilah cerah masa depan dia. Datanglah dekat kami. Kami akan tolong anda untuk berjaya. Beginilah kisah kami sebagai insurance agent telah tolong orang daripada kaki 5 ke tempat berjaya. Makanan pun kami beri, kerja pun kami bagi, semangat kehidupan pun kami beri.